10 tahun lepas kalau korang lepak dengan member kat kedai mamak and korang keluarkan phone made in China, confirm korang kena bahan. Diorang mesti cakap, kau ni pakai phone tiruan lah dan sekian. So hari ni kita nak borak pasal satu topik yang agak sensitif yang bertajuk tabu sebuah phone China. For the most time, untuk beberapa tahun yang sebelum ni, perkataan made in China selalu merujuk kepada phone yang berkualiti rendah, software yang penuh dengan bloatware dan isu privacy yang tak habis-habis. Tapi korang tengok sekeliling korang, Huawei pernah memintas Apple, Xiaomi diorang dominate the budget segment, dan sekarang aku memegang the Oppo Find X9 Pro. Dia bukan phone biasa tapi dia merupakan phone yang mencabar gergasi daripada Amerika dan Korea. Tapi overall dalam banyak aspek phone ni sebenarnya dia dah overtake dah brand-brand tersebut. So sekarang persoalannya, kenapa tabu tu masih wujud dan adakah korang rugi sebab korang skeptical dengan phone-phone made in China? Kita kena faham dari mana datangnya stigma ni. Pada awal 2010-an, syarikat daripada China ni, strategi dia adalah volume over value. Mereka nak jual sebanyak yang boleh pada harga yang sangat rendah dan hasilnya, rekaan yang nampak plastik, skrin yang agak pudar dan kamera yang sekadar ada sahaja. Tapi dalam diam, diorang bukan tiru saja. Diorang belajar dan diorang innovate. Korang tahu tak siapa yang first munculkan teknologi pop-up camera? Siapa yang first buat phone senipis kertas? Dan siapa yang memperkenalkan pengecas pantas yang betul-betul laju? Aku rasa korang dah expect dah jawapan daripada aku dan kebanyakannya datang daripada China. Syarikat seperti Oppo bertahun-tahun melabur berbilion ringgit dalam R&D. Diorang bukan sahaja pengikut, tapi malah diorang adalah trendsetter. Biggest issue adalah isu privacy. Dan bagi aku, dalam dunia digital ini, bagi aku, dia bukan sahaja tertaluk kepada brand-brand in China. Bagi aku, semua brand zaman sekarang ada that responsibility and patut dikritik oleh orang, sebab bagi aku, benda tu yang sangat penting adalah kita punya digital privacy kita. So, adakah kita punya fear, kita punya takut ni valid ataupun dia hanya sisa-sisa propaganda lama? Kalau korang nak bukti yang tabu ni bagi aku dah tak relevan, well, aku nak memperkenalkan korang pada the Oppo Find X9 Pro. So, jom kita cakap pasal kamera dahulu. Orang dulu selalu kata, phone made in China ni pandai putihkan muka sahaja. Well, sekarang dia ada kolaborasi dengan Hasselblad. Kualiti warna dekat the Oppo Find X9 Pro ni merupakan antara the best in the industry untuk tahun 2025, dan personally dia adalah phone favourite aku dari segi kamera. Sensor 1 inci yang diorang pakai dekat dalam bagi aku bukan sekadar gimmick, tapi dia betul-betul push the capabilities of that 1 inch sensor. Bagi aku, in certain conditions dia boleh rival the quality of a DSLR, dan aku ni sebagai photographer, I don't take those words very lightly memang betul. Bokeh natural dynamic range yang very luas, dan bagi aku ni bukan sebuah phone yang boleh kau categorize as cheap made in China. Tapi kamera bukan segalanya, kita juga kena tengok dia punya build quality. Dan the Oppo Find X9 Pro dibuat daripada material aero angkasa. Dan benda yang paling penting adalah bateri. Bateri dalam ni ialah bateri 7500 mAh. Memang korang tak perlu risau dia punya ketahanan tu, sebab aku boleh jamin dengan korang akan dapat lebih daripada 1 hari. Dan kalau korang tengok, tak adalah tebal mana kalau kita compare dengan phone-phone yang seakan dia size sama tapi bateri lebih kecil. Dan dia juga datang dengan pengecasan Super VOC 80W. So bateri besar ni, walaupun dia besar, korang still boleh charge dia dalam lebih kurang 1 jam. So jom move on kepada dia punya screen. Dan screen dia bagi aku very excellent. Dia merupakan screen LTPO AMOLED dengan refresh rate 120Hz. So overall aku dah pakai phone ni dan aku tak boleh nafikan lah. Aku terfikir, kenapa aku perlu bayar lebih untuk spesifikasi yang mungkin tak adalah rendah like ketara sangat, tapi rendah lah. Aku as a buyer, aku ni jenis nak beli something yang worth the money yang aku spend. So di sinilah tabu tu mula runtuh. Apabila the quality yang korang nampak dekat mata korang tu lebih hebat daripada nama ataupun gambar, picture, logo dekat belakang phone korang. Tapi phone dah hebat, tapi kenapa orang masih ragu-ragu? Well, the first issue yang kita akan nampak adalah
brand loyalty. Kalau korang lah, even aku sendiri pun, aku cuba elakkan lah. Kalau korang suka kan satu benda dan korang dah biasa, kebarangkalian korang nak tukar kepada benda lain tu agak rendah. Kita rasa selamat dengan brand yang kita dah pakai dan dia maybe orang kata reliable. Kedua adalah geopolitik, dan ni bagi aku ramai orang mungkin tak tahu. Perang perdagangan di antara kuasa dunia dan akhirnya kita pengguna merupakan mangsa utama. Tapi kita sebagai pengguna, kita kena tanya diri kita sendiri. Adakah aku beli phone ni sebab brand ataupun politik di antara kawan? Ataupun aku beli sebuah phone kerana dia punya spesifikasi adalah antara yang terbaik? Dan aku pun tak adalah kena scam dengan pricing flagship phone. Realitinya, industri smartphone pada zaman sekarang sangat kompetitif disebabkan oleh pesaing daripada China. Tanpa Oppo, tanpa Xiaomi, tanpa Huawei dan lain tu, mungkin korang sekarang masih pakai phone dengan cas 5 watt, skrin yang tak berapa cerah pada harga RM5,000. Persaingan adalah benda utama yang memaksa jenama ni untuk improve dan jadi lebih baik. So, kesimpulannya, adakah pakai phone China pada tahun 2020 ni merupakan satu tabu? Jawapan obviously adalah tidak. Peranti seperti the Oppo Find X9 Pro bukan sahaja merupakan alternatif, tapi ia adalah pilihan untuk siapa yang tahu pasal teknologi. Ia merupakan simbol bahawa sebuah kualiti handphone tu tak tertakluk kepada geografinya, tetapi sebab inovasi dan keberanian untuk mencabar norma. Kalau korang masih ragu, korang pergilah Oppo punya kedai, korang cari the Oppo Find X9 Pro and korang tengoklah sendiri, nilai sendiri phone ni. Jangan ikut cakap aku je, tapi korang ikutlah apa yang korang nampak di mata korang. So, apa pendapat korang? Masih setia dengan jenama yang korang dah pakai? Ataupun korang dah ready untuk beralih kepada inovasi? Tulis pendapat korang dekat komen. Jangan lupa subscribe dan korang share lah video ni kepada orang yang suka tech. Nama aku Zaidan dan terima kasih tengok video deep dive ni. Kita jumpa di video seterusnya. Ciao.